Lagu di Bryce hari ini. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Mat, cerita sikit. Kita nak ke mana? Kita nak loop dekat kawasan Lagu di Bryce ni. Loop bahasa Inggeris bukan loop bahasa Melayu. So kita nak pusing loop tu pusing Pusing Lagi sampai makna tu. Faham tak? Kalau loop Melayu ni kalau nak tidur loop. Tu loop. Kita akan lalu ni daripada sana. Pusing. 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 Kapak dah tu. Turun. Pusing di sini. Pusing sampai sini balik. Anggaran ni berkata dalam apps tulis 2 jam. 2 jam tak apa no. 2 jam jalan tak apa. Let's go. Sekarang bersama saya dan Saya bukan siapa-siapa. Tapi bukan siapalah saya. Siapalah saya. Kita akan hiking di Lagu di Bryce. Kita akan pusing ni. Pusing naik atas tu. Pusing sini. Pusing naik atas tu. Pusing atas. Pusing ke bawah dia, atas punya. Kau itu. Habis. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside.
walk beside your wandering dance. Maybe next year in Madrid, or on some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Oh, traveler, the world is your open gate, and I just stood afraid of fate if I don't take. Okay, Mat, bagi kata-kata sikit. Kata untuk hari ni, jangan pernah menyerah. Menyerah. Walaupun saya sudah pasrah. Ya. Tapi itulah kehidupan. Hidup mesti terus berjalan. Mesti terus diteruskan. Teruskan. Sekarang baru setengah jalan di Lago de Rice. Lawa, sangat lawa. Tapi view dia sama, semua tasik. Cuma track dia mencabar sikit. Kami dua tak naik apa, sampan. Tapi sekarang misi kami naik tinggi-tinggi ni, nak cari mana dia bawah. Cari mana dia bawah. Daripada mana. Sampan mana tu Kita jumpa kita tahu. Sebab nak cari yang paling besar kan, yang beban tau. Beban paling besar. Beban di sini bukan beban perangai ni, beban berat badan ni. Agak sebab dia. Cuba teka. Tu dia di komen. Meanwhile, back in the lowlands. Boleh aku tak tahu tu lah. Ni akan dekat. Kan sebentar sampai minta kayu tu. Jadi manji mah. Ini nampak ni. Ustaz Amin, kita ada kat mana ni? Okay, Alhamdulillah sekarang kita berada di Lago de Rice. Wah. Bersama nakoda sampan kita di belakang. Tengok sikit nakoda sampan. Abaikan saya. Ai, nakoda sampan. Ada orang kata macam berlakon Jumanji. Allah. Bukan Kevin Hart. Boleh cerita sikit tak? Nak main ni macam mana ni naik dengan kata naik tu penuh. Bah. Macam ni lah. Dia macam mengingatkan kita di Mesir. Allah. Sampai dia main horn pula. Ngaji Morocco kan? Morocco dia sikit-sikit kan horn. Okey. Ini juga sebahagian daripada perintah Allah. Allah. Kita ni berehlah di muka bumi. Allah berfirman, "Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha." Dia menjadikan kepada kamu bumi zalulan, iaitu sahlatan, mudah, wa mumahhadatan, iaitu terbentang,
tastaqirruna 'alaiha, yang kamu menetap di atasnya. Jadi Allah kata apa? Famshu fi manakibiha, berjalanlah di apa panggil kita panggil rata celuk apa? Celuk pelusuk kan. Iaitu manakibiha dengan makna nawahiha ataupun jawanibiha. Jadi sekadar itu dahulu daripada saya. Sekian, salam. Okay, hello geng. Hari ni kita dekat Tasik Cermin. What? Tasik Cermin. Tapi dia version lain sikit lah. Dia view macam tu. Sekarang kami dah sampai ke checkpoint pertama di Lagos Boys. Di belakang. Lagi berapa minit sampai? Agak setengah jam lah. Saya nak kira-kira tapi tu lah. Takatlah jalan lebih Oh, daripada ni. yang dikira. Ni lower. Ni open tu. Buat open. Speed open. Tasik sini. Dari sini. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. Okey, tarik. Update sekarang di checkpoint kedua di Lago de Boys. Makin dekat dengan bukit belakang, gunung belakang. Nampak? Tu. Tu. Bukit belakang ni. Tu. Tasik dia. Boleh. Kau buat susun batu. Lawa je lah. Mari tengok ni. Susun batu. Kita tinggal apa ni. Tu. Banyak ni. Oh, banyak. Dari hujung. Kawasan ni dulu lepas ada buat lumba-lumba lah. Ni kawasan dah orang mati ni. Batu nisan ni. What's that? What's that, brother? Banyak tu. Ni kalau tersepak ni tempat nak marah. Oh ni yang dekat location tu. Ni bukti yang katakan ni batu nisan. Sahara batu nisan. Ada bunga lagi. Jadi
Alhamdulillah. Sikit. Tengok sikit lagi. Kita tak. Kita tak. Saya boleh tahan ni. Kita lagi. Jadi kalau saya terbalik sini, tolong. Saya nak balikkan Tak sampan. ni. Nak balikkan sampan. Saya nak balik. Wih. Keloh pula. Apa ni. Semua sama je. Tapi view lain. View bukit ni lawa. Macam segitiga sikit. Ni ada kamera lawa lagi ni. Kat sini pun ada batu-batu tu. Batu yang daripada susun ni. Tak ada orang kacau. Biar je. Ingat kata view ni, batu ni dah ada sejak 200 tahun yang dulu. Bukan. 200 tahun yang dulu dah ada batu ni. Memang orang 200 tahun dulu yang susun. Tak berubah pun kedudukan dia. Nak dengar boleh. Nak percaya, ikut suka nak percaya ke tak. Tapi ini memang info yang telah dikaji di Wiki Palatau dia. Wiki dia Palatau. Saya telah kaji. Ni dah. Nak percaya. Ni piramid. Seluruh dunia dah. Ni. Piramid. Nak try KLCC. KLCC dah KLCC. Saya tahu pergi KLCC. Jangan. Ni KLCC. Ni apa ni? KLCC. Apa benda tu? Dah lah. Bohong pula lama. Sikit-sikit dah. Jom, straight on. Jom. Pis apa? Pis 6. Saya tak tahu. Pis 3 lah. Tapi saya boleh pecut ni. Pucuk ni. Pis 2. Tunjuk contoh pucuk. Sekarang kami dah checkpoint last di Lago de Brais. Okay. Muhammad. Dah pusing habis tadi. Kami start itu tadi. Mana dah? Start situ. Pusing sini, pusing naik atas, turun, naik atas, pusing. Ni Cepolas dah gereja sini. Muhammad, dia kata-kata sikit tentang trek lah ni. Trek hari ni tak cabar. Besar no. Tapi view lawa. Tapi view lawa, enjoy lah. Ni nak semayang. That's it I want. Nak semayang lu? Nak semayang lu? Ni. You didn't have to cut me off. I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a snake and I feel so up. Ada gereja ni. Ansar. Jangan. Bahaya. Tu munafik. Fasiq. Jom. Okay. Ni main yang tadi tu. Awal-awal ni. Ni dah depan. Dah pusing sana. Sekarang dah sampai lah di tempat permulaan tadi. Santai. Tak percaya? Ni tempat tadi. Tak tadi? Tak tadi tu. Cerah dah ni.
Kau nak kan? Kau nak tahu. Okay, hello. Jalan, okay. Sekarang kami dah sampai di checkpoint pertama Lagu Lepas. Alhamdulillah. Pakcik ni jual ni. Dia berapa? Oh, satu. Di depan. Apa? Tagline mana tagline? Meluncur. Ayuh.